tulang ni. Ni tulang dia. Tu dia punya patung ni kan. Ada tulang dia. Tulang dia. Itu orang. Hah? Tahu museum ni? Museum pula. Dekat Sarawak. Oh, Sarawak. Buat zaman-zaman ada. Oh, lukisan nampak. Lukisan nampak tu. Okey. Lagi. Ni. Oh, sini rantai daripada cakera. Tak faham. Gua Harimau Lenggong Perak. Ini. Okay, right. Nice. Korang kena pergi sini. Tempat ni betul. Ni rangka kanak-kanak di Chang Chung Chin, Kelantan. Ni tulang dia. Ni tulang betul lah korang. Kalau korang pergi sini, bahaya ni. Seterusnya. Okay, seterusnya. Lebam Bujang Kedah. Ni Kedah ni. Kedah. Tempat Sufi. Tempat Sufi. Sufi kan Kedah kan. Baca Sufi. sejarah dia. Baca sejarah. Lambang bujang merupakan suatu penempat Sebenarnya apa kena baca. Tapi abang pernah pergi lah museum kat Penang. Bukan yang perang tu. Mak kan cakap, abang bila mak kan dah bawa sini, abang kena baca. Nanti abang masuk periksa-periksa, abang dah tahu. Dekat mana ni? Lebah bujang ni dekat mana? Kedah. Apa yang ada? Apa yang ada dekat lebah bujang ni? Cuba tengok. Lebah bujang. Okay. Ni apa bang? Periuk tembikai mendasar bulat dari cerdik. Okey. Berdiam. Ni yang kecil ni betul ni. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk museum lain. Ini tempat. Okey, ini tempat. Ini kaca. Kaca. Oh, keris sakti. Keris Semenanjung. Keris berasal dari Semenanjung. Tanah Melayu ini juga dikenali sebagai keris utara. Hulu keris ini berbentuk Jawa demam dan mempunyai mata belai yang menyengkup. Sarungnya pula menghiasi dengan ukiran bunga tetara daripada lapisan perak. Okey. Keris panjang. Keris panjang bersarung perak ini mempunyai mata belai yang panjang dan kelulu-lulu berbentuk. Okey, seterusnya kelewat pucuk bekai. Kelawar jenis ini asal digunakan untuk kerja-kerja harian seperti memotong anak kayu dan kerja-kerja dan ringan, namun dalam situasi bertentu-tentu ia sering digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri berasal dari Kelantan. Dan berusia lebih 50 tahun. Okey, ni bahasa Inggeris.
Banyak korang kena tengok semua dalam sejarah ni. Ni keris jauh. Oh ni aku tahu ni. Keris jauh dari Indonesia korang. Korang kena tengok dia sejarah ni semua. Adik Iman tahu tak pergi sini. Kalau Sen adik tahu kalau pergi sini, pergi sini.